So guys, macam mana? Esok dah ready? Ready. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bahasa. Nama saya Muhammad Haziq Irfan bin Muhammad Quradi sebagai Ketua Female Section 2 pada tahun ini. Pada tahun ini terdapat 6 seksyen utama di bawah pengurusan kali ini. 5 daripadanya bertanggungjawab menyedia dan menghidang menu masing-masing, manakala satu lagi berperanan melaksanakan tugas-tugas khas yang menyokong kelancaran keseluruhan operasi. 5 hidangan female kali ini ialah grilled boneless whole leg chicken, black pepper mushroom sauce, stir fry pasta, fresh garden salad with 1000 island sauce dan puding strawberry. Untuk bahagian seterusnya, kami akan memperkenalkan setiap ahli yang terdapat dalam seksyen masing-masing. Assalamualaikum, saya Akilah, Ketua Seksyen Grilled Boneless Chicken Whole Leg. Saya Zairi sebagai pembantu seksyen. Untuk menu Grilled Boneless Chicken, kami guna peha tanpa tulang dengan perapan. Perapan tersebut adalah gabungan lada hitam, cajun, paprika, sos cili, minyak jagung dan minyak bijan. Semuanya adalah untuk hasilkan rasa yang berempah, berjus dan berperisa. Untuk hidangan ini, kami gunakan kaedah memanggang dalam ketuha iaitu over roasting. Teknik ini sesuai untuk ayam perap sebab ia bantu kenaikan kelembapan isi ayam sambil hasilkan kulit luar yang garing dan berperisa. Bagi nutrisi pula, hidangan memang tinggi protein sebab guna peha ayam tanpa tulang. Ia juga bagus untuk tenaga atau pembinaan otot. Selain itu, kami juga menggunakan minyak jagung, minyak bijan yang lebih sihat berbanding lemak tepung biasa. Disebabkan ayam dipanggang dan bukan digoreng, jadi kandungan minyak pun tak berlebihan. Manakala untuk karbohidrat pula adalah rendah. Jadi sesuai kalau nak kawal pengambilan kalori atau tengah jaga makan. Okey, fakta menarik. Masa memanggang ayam perap, ianya berlaku proses Maillard reaction. Inilah yang membuat ayam itu jadi keemasan, wangi dan rasa dia padu. Bukan sekadar masak, tapi ini seni panggang namanya. Bagi cabaran pula, antara cabaran utama kami ialah kekangan masa untuk menyediakan hidangan dalam kuantiti yang besar, kerana saya perlu pastikan ayam cukup masa untuk dipanggang dengan sempurna walaupun jumlah yang banyak. Semasa memanggang, ayam perlu sentiasa dipantau bagi mengelakkan ia menjadi terlalu kering atau tidak masak sekata. Dan proses ini memerlukan banyak pergerakan kerana saya menggunakan 9 oven. Jadi saya perlu kerap menukar posisi ayam dari atas ke bawah dan pindahkan dari satu oven ke oven yang lain bagi memastikan proses memanggang berjalan dengan cepat dan sekata. Sekian dari kami. Saya akan serahkan kepada seksyen sos. Baik, terima kasih Akilah dan Zairi dari seksyen ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ainatul Syahira dari seksyen sos. Hari ini saya ingin berkongsi tentang black pepper mushroom sauce, salah satu komponen penting dalam hidangan kami. Antara bahan utama sos adalah cendawan butang, krim masakan, bawang holland, mentega, lada hitam kisar, serbuk demi-glaze, daun bir dan juga air. Gabungan ini menghasilkan sos yang berkrim, pedas dan sangat sesuai dimakan dengan ayam panggang ataupun pasta. Tugas saya adalah memanaskan sos yang telah disediakan serta melaraskan rasa dan kepekatan. Saya pastikan sos tidak berkerak, tekstur tidak terlalu pekat atau cair dan rasa seimbang antara pedas dan lemak. Dari segi nutrisi, setiap 100 gram sos mengandungi kira-kira 105 kilokalori dengan 9 gram lemak, 4 gram karbohidrat dan 2 gram protein. Ia juga kaya dengan vitamin B dan antioksidan. Trivia menarik, sos ini juga sesuai untuk hidangan seperti steak, kentang lecek dan meatball. Gabungan krim dan lada hitam menjadikan sangat versatile.
Antara cabaran utama ialah elak sos daripada berketul, kawal suhu supaya krim tidak pecah dan laraskan rasa dengan tepat. Itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke suri pentas. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okey, terima kasih Aina. Sekarang kita beralih kepada stir fry pasta. Saya Nurfalina, Ketua Seksyen Stir Fry Pasta. Saya Putra, pembantu kepada Farina. Okey, untuk bahan stir fry pasta ni, kalau tengok balik bahan yang kita guna untuk masak pre-meal tu, simple je sebenarnya. Ada spaghetti, ada bawang hola, ada bawang putih, dan campur pula 2 jenis minyak, minyak masak dan minyak jagung. Sayur, ada pelbagai jenis sayur, antaranya lobak merah, kapsikum hijau, kapsikum kuning dan cendawan shiitake. Tambah pula dengan serbuk ayam dan chili flake serta daun parsley. Lepas tu ada sikit mentega yang jadikan stir fry pasta tu memang padu tau bila nak menumis tu. Baik, untuk kaedah masak pula, kita akan rebus pasta itu sehingga dia al dente, dia tak overcook. Kemudian kita toastkan dan kita gaulkan dengan minyak jagung supaya tak melekit pasta-pasta tu. Lepas tu kita akan tumis bawang, masukkan sayur. Lepas kita dah campurkan sekali pasta dengan semua perasa, kita akan gaul sehingga rempah dan juga pasta tu kena antara satu sama lain. Seterusnya untuk nutrisi, lepas masak saya baru perasan menu ni memang lengkap dari segi nutrisi. Sebab apa? Sebab ada karbohidrat daripada spaghetti tu yang bagi tenaga yang tahan lama. Sesuai lah untuk semua pelajar dekat UTM ni. Kemudian sayur-sayur tu penuh dengan vitamin A dan C, baik untuk kulit, mata dan imun badan. Minyak jagung dan mentega pula kalau kita guna sikit-sikit tu bagus untuk otak. Seterusnya chili flake tu pula dia bukan setakat untuk tambah rasa pedas, tapi untuk bantu tingkatkan metabolisme juga. Oh ya, sebelum kita masak, kita sebenarnya dah buat sedikit research yang pasta ni dia bukanlah berasal daripada Itali, tetapi dia berasal dari China. Kemudian dia diambil pula oleh orang Itali, dan sehingga hari ini kita beranggapan bahawa pasta itu dari Itali, sedangkan pasta itu dari China. Tapi antara persoalan yang kita kena fikirkan, kenapa laksa Johor guna spaghetti? Fikir Maknat, fikir. Saya tak faham jawab. Okay. Seterusnya cabaran. Nak masak dalam kuantiti banyak ni memang ada cabarannya. Nak pastakan pasta tu al dente, kena betul-betul timing lah. Kalau tak dia lembek terus. Untuk bahan pula banyak nak potong, tapi nasib baiklah ada rakan-rakan lain daripada seksyen yang lain sudi untuk membantu lah. Seterusnya bila goreng tu, kuali besar tu memang panas gila. Kena bahang betul. api tu lagi kan. Api yang besar. Betul. Memang kalau kena tu gelap dia. Gelap. Ya. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Dayana, Ketua Seksyen bagi menu Mixed Garden Salad, dan saya Arfah. Seterusnya adalah bahan-bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan salad ini adalah 12 batang timun jepun, 260 biji tomato cherry, 7 paket salad romaine dan 3 kg sos Thousand Island. Untuk kaedah memasak pula, mula-mula kami potong timun nipis, tomato cherry cuma dibasuh je, tak potong. Setiap hidangan kami letak 2 keping daun salad romaine, 3 hirisan timun dan 2 biji tomato. And bila nak serve dekat tetamu, baru kami tambah 1 sudu teh Thousand Island atas salad tu. Untuk nutrisi pula, salad ni sangat berkhasiat kerana mengandungi vitamin C, serat dan antioksidan daripada sayur segar serta tomato cherry. Ia juga rendah kalori dan sesuai untuk diet yang sihat. Untuk trivia, korang tahu tak salad romaine sebenarnya mengandungi lebih banyak vitamin A berbanding iceberg lettuce. Ia juga digemari oleh warga diet Mediterranean. Untuk cabaran utama kami semasa untuk menyediakan salad ini adalah untuk memastikan kesegaran bahan dalam kuantiti yang banyak, iaitu untuk 130 packs supaya ia tak layu dan juga lebam. Selain itu, cabaran lain pula adalah di mana kami perlu mengira kuantiti bahan tersebut sebelum dibasuh. Dekat sini je dah mengambil masa yang agak lama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Syuhada, Ketua untuk Seksyen Pencuci Mulut. Hari ini saya akan memperkenalkan hidangan manis kami iaitu puding strawberry. Untuk menyediakan puding ini, bahan-bahan utama yang digunakan ialah serbuk agar-agar, serbuk jeli, gula pasir, pewarna merah,
warna merah sama, rasa strawberry dan buah koktail. Okey, dan saya pula Nadia selaku pembantu kepada Syahada. Bagi kaedah memasak, kaedah penyediaan sangat mudah. Kami mula dengan mendidihkan air terlebih dahulu. Kemudian menyatukan bahan-bahan kering iaitu 1.8 kg gula pasir, 90 gram serbuk agar-agar dan 45 gram serbuk jeli dan campurkan ke dalam air yang telah mendidih tadi. Setelah itu kami menuangkan ke dalam solo cup dan meletakkan buah koktail. Akhir sekali ia disejukkan sepenuhnya di dalam bilik yang berhawa dingin untuk mendapatkan tekstur yang kenyal dan lembut. Puding ini bukan sekadar manis, ia juga membekalkan vitamin C dari buah koktail dan membekalkan tenaga segera melalui kandungan karbohidrat seperti gula dan jeli. Jadi, ia sesuai untuk pencuci mulut yang menyegarkan dan sihat. Okay, bagi trivia pula, tahukah anda bahawa strawberry sebenarnya tergolong dalam keluarga bunga ros dan ia merupakan buah pertama yang masak setiap musim bunga. Cabaran utama kami adalah untuk pastikan tekstur puding tidak terlalu cair atau terlalu keras. Kami juga cuba untuk seimbangkan rasa manis supaya tidak terlalu muak. Selain itu, pengurusan masa juga menjadi cabaran terbesar kepada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari unit kerja luar ingin berkongsi sedikit pengalaman sepanjang menjalankan aktiviti free meal ini. Saya Akram. Saya Daniel. Saya Ashraf dan Sylvia. Sebagai unit yang bertanggungjawab di belakang tabir, antara cabaran utama kami ialah pengurusan tenaga kerja untuk memastikan proses memasak berjalan lancar. Ada ketika kami pun pening sebab semua macam nak kena tolong. Cabaran tidak berhenti di situ. Ketika mereka memasak, kami perlu bekerja pantas, memotong, menyusun dan mengambil apa sahaja yang diperlukan oleh setiap tema. Dalam keadaan panas, penat dan masa yang suntuk, kadang-kadang emosi pun teruji. Tapi kami belajar untuk saling menyokong antara satu sama lain. Setiap tugas, sekecil mana pun, memainkan peranan besar dalam menjayakan keseluruhan program. Tambahan pula, saya bertanggungjawab mengambil gambar dan video suasana semasa program dijalankan. Jadi kena cekap menangkap momen. Masuk ke fasa agihan, cabaran dia berbeza pula. Kami berdepan dengan ramai pelajar, kena kawal situasi dengan tenang dan hormat walaupun dalam keadaan sesak. Ada penerima pelajar yang teruja, ada juga yang kecewa sebab terlambat. Yelah, tak dapat kupon kan? Dan masa tu, kami sedar berapa pentingnya komunikasi, kesabaran dan empati di tempat kejadian. Asal kau masuk? Hey, kau lupa aku tu. Aku kan buat kerja-kerja luar macam korang juga. Oh, haa lah. Kan? Ayam sangat juicy. Perut kenyang, hati tenang. Satu rasa sejuta kenangan. Penat, seronok, puas. Kehangatan suasana kekeluargaan. Segar, sihat, menyegarkan. Bahagia lewat makanan. Manis, sejuk, menyegarkan. Penat tapi bermakna. Nikmat dikongsi bersama. Sedap menjilat jari. Hari yang bermakna. Kami yang masak, korang makan. Itu saja daripada kami Free Meal Section 2. Free Meal Section 2 is a wrap. Konten dah habis Dah. Makan jom.